ketinggalan jambatan gantung. Titi gantung tempoh hari yang aku selalu share dalam TikTok kan. Dah tak ada dah. Disebabkan kepala yang besar, inilah dia. Dah tinggal macam ni. Kan? Lepas tu, dia punya hujung kat sana, tebing sana, dah tak ada. Tapi tengoklah view-nya rumah tu kan. Belakangnya kabus-kabus yang cantik tebal Lepas tu hari-hari hujan kat sini. Jadi jambatan gantung ni lah, orang kata tali hayat penduduk kampung, cikgu-cikgu, orang luar yang datang ke Pusbala untuk menyeberang Tapi geng-geng 4x4 selalunya akan ikut jalan sana. Selalunya akan ikut di bahagian di laluan bawah sana Tapi buat masa sekarang air memang besar, memang tak dapat nak harung Itulah jambatannya yang untuk tempoh hari yang dilanggar oleh kepala air yang besar. Dah tak ada dah. Ikon Pusbala tak ada dah. Lepas tu orang kampung dia buat jambatan sementara di sebelah sana. Terima kasih orang kampung. Terima kasih orang kampung. Inilah sungai Pusbala